Percuma je barang-barang ni untuk seluruh warga Malaysia yang ada dekat Johor Bahru ni. Betul, tak payah bayar 1 sen pun tau. Satu-satunya shopping mall yang paling famous dalam Johor, Topen Shopping Centre. Sini lengkap dengan segala keperluan untuk semua peringkat umur, dari yang kecil hinggalah yang dah bercucu. Aktiviti pun banyak. Ada yang macam gini dan juga yang macam gini. Nak pilih makanan pun senang. Yang paling penting ada banyak yang halal. Dan sempena bulan Merdeka ni, Topen Shopping Centre nak bagi hadiah bernilai sehingga RM1,000 untuk yang paling semangat melaungkan kemerdekaan dekat sini. Merdeka! Hanya follow je step ni. Dan ada kamera mini, beg wanita, mangkuk tepin, kerusi, kipas mini dan juga botol air. Semuanya tu diorang nak bagi free. Tapi lain hari, lainlah barang dia. Dengan syarat korang datang je Topen Shopping Centre dan follow je step diorang ni. So, orang JB biasa cari apa je dekat sini? Cubalah komen.